Okey, pertama kita kena tahu kes tu adalah kemalangan yang macam mana. Yang kedua, kita kena tahu siapa yang melanggar. Okey, macam kes kancil langgar Alphard tu, kita kena tahu kancil tu punya market value lebih kurang dalam 3 ke 4 ribu. Itu adalah nilai semasa dia. Kemudian kita tahu pula polisi dia adalah third party. Jadi bila berlakunya kemalangan, memang tak logik nilai kancil yang 3,000 untuk mengganti kereta Alphard tu yang bonet belakang je saya rasa dah 4,000. So memang tak logik. Okey, jawapan dia insurans dia tak kira macam tu. Insurans kira berapa nilai tuntutan kemalangan tu. Maksudnya setiap kali kemalangan, nilai yang insurans akan cover antara 1 hingga 2 juta. Walaupun yang langgar tu adalah kancil. Dia bukan mengikut sum insured ataupun market value kereta kancil tu, bukan. Orang awam dia tak jelas dan dia tak faham. Selalu berlaku masalah bila kancil langgar yang kereta-kereta mewah ni. Yang kereta mewah ni akan minta kancil ni duit sebagai penambahan perbaikan. Sebenarnya tak perlu pun. Walaupun polisi kancil tu adalah third party, insurans nombor 3, dia tak perlu keluarkan apa-apa bayaran sebenarnya. Tapi bila orang tak tahu, lepas tu dia langgar pula kereta mewah, dia dah lah susah. Kena cari duit, bayar pula kat orang tu. Jadi tak perlu sebenarnya. Tak perlu. Tak kisah langgar Ferrari tak ke kisah apa langgar ke. Ferrari ke, dia langgar Lambo ke, tak kisah. Semua insurans yang akan tanggung. Semua insurans akan tanggung sebenarnya.